Hai semua, hari ini jom kita jadi detektif sains dan siasat tentang diri kita sendiri. Ya, betul. Kita akan belajar tentang manusia, khas untuk sukatan pelajaran sains tahun 2. Kita akan lihat perjalanan hidup kita dari mula-mula lagi. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, soalan pertama untuk adik-adik. Pernah tak terfikir, dari mana ya kita ni datang? Macam mana kita tiba-tiba boleh ada di dunia ni? Soalan ni memang menarik kan? Dan sains ada jawapannya. Jom kita bongkar rahsia ni sama-sama. Setiap cerita yang hebat mesti ada permulaannya, betul tak? Sama juga macam kisah hidup kita. Dalam bab pertama ni, kita nak tengok macam mana kehidupan seorang manusia itu bermula. Perkara paling asas yang perlu kita tahu ialah manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Maksudnya, ibu kita yang lahirkan kita. Sebelum tu, nenek kita lahirkan ibu kita. Macam itulah seterusnya, dari satu generasi ke satu generasi. Sebab itulah kita semua ada di sini hari ini. Okey, selepas kita dilahirkan, pengembaraan kita tak berhenti di situ tau. Ia baru saja bermula. Ada satu lagi perjalanan yang sangat menakjubkan yang kita panggil tumbesaran. Maksudnya, kita membesar. Daripada seorang bayi yang kecil, kita berubah sikit demi sikit sampailah jadi macam adik-adik sekarang. Nak tengok tak peringkat-peringkatnya? Secara ringkasnya, hidup kita ni ada 3 peringkat utama. Mula-mula, kita seorang bayi. Comel kan? Masa ni kita hanya tahu minum susu, tidur dan menangis. Kemudian kita membesar menjadi kanak-kanak, macam adik-adik sekarang lah. Suka bermain, berlari dan belajar benda-benda baru. Dan nanti bila dah besar, kita akan jadi orang dewasa, macam ibu dan ayah kita. Setiap peringkat ni ada keistimewaannya sendiri tau. Sekarang, cuba adik-adik bayangkan balik gambar masa bayi dulu. Mesti comel kan? Dulu saiz kita kecil je, tapi sekarang dah lebih besar. Dulu kita rendah je, sekarang dah semakin tinggi. Berat badan kita pun sama. Dulu ringan je, sekarang dah bertambah. Semua ini adalah tanda-tanda yang bagus. Ia bermakna kita sedang membesar dengan sihat. Pernah tak ada orang tegur, mata awak lah sebiji macam mata ibu awak. Ataupun rambut awak keriting macam rambut ayah. Kenapa agaknya ya muka kita ni ada iras-iras ahli keluarga kita? Ini satu lagi misteri yang menarik untuk kita siasat. Jawapannya ada pada satu perkataan ini. Cuba sebut sama-sama. Pewarisan. Apa tu pewarisan? Senang je. Ia adalah proses di mana kita dapat beberapa ciri daripada ibu, bapa ataupun datuk dan nenek kita. Ciri-ciri inilah yang buat kita nampak mirip macam keluarga kita. Untuk sains tahun 2, kita fokus pada 3 ciri utama yang kita warisi. Pertama, warna kulit. Kedua, warna mata. Ada yang coklat, ada yang hitam. Dan ketiga, jenis rambut. Sama ada lurus, keriting atau ikal. Cuba adik-adik perhatikan ciri-ciri ni pada diri sendiri dan kawan-kawan. Inilah keunikan yang kita dapat daripada keluarga kita. Menarik kan? Kita dah belajar tentang tumbesaran dan pewarisan, tapi ada satu lagi perkara yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Walaupun kita semua melalui proses yang sama, setiap seorang daripada kita adalah unik dan istimewa dengan cara kita sendiri. Cuba tengok kawan-kawan sekeliling. Mungkin semua sebaya. Contohnya umur 8 tahun kan? Tapi tinggi semua orang sama tak? Mesti tak kan? Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah sikit. Ini membuktikan yang kadar tumbesaran setiap orang tu tak sama dan itu adalah sesuatu yang normal. Jadi, sebagai penutup, saya ada satu soalan untuk adik-adik fikirkan. Cuba lihat diri anda di cermin. Fikirkan tentang warna mata, jenis rambut atau mungkin senyuman anda. Agaknya, apakah ciri paling istimewa yang anda rasa telah diwarisi daripada keluarga anda? Itulah yang menjadikan anda unik. Terima kasih kerana belajar bersama hari ini.